Berdaya dengan video AI warga emas ni, dia rugi ribuan ringgit tau. Sebab apa? Sebab dia percaya bahawa saja dekat Perak sana tu ada kabel car kan. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dia percaya yang video yang dihasilkan oleh seorang ni, video AI ni, ada kabel car. Allahu Akbar. Jadi dia sanggup travel daripada KL ke Perak untuk nak tengok betul ke ada kabel car dekat sana. Allahu Akbar. Ini baru satu video AI. Kalau berpuluh-puluh video AI, kalaulah mereka ni percaya, habis. Allahu Akbar. Ni bahananya teknologi. Memang kita nampak ada perkara kebaikan, tak dinafikan, ada. Malah keburukan dia tu, Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Ya Allah, ampun ya Allah. Warga emas ni dia terpedaya dengan video AI. Katanya ada kabel car dekat negeri Perak. Sanggup dia travel jauh tu, daripada KL dia ke Greek. Sanggup nak tengok betul tak? Lebih kurang 400 km tu. Betul tak dia nak tengok? Kan ada kabel car ke wayangnya. Lepas tu siap ada tempah dah, tempat penginapan sekali. Allahu Akbar. Yalah kita hari ni kan, perkara yang seronok, perkara yang sesuai dengan hawa nafsu, kita sanggup kan. Tak apalah keluar duit. Tapi untuk agama kita tak nak. Sebab apa? Sebab tak seronok, tak suka dengan hawa nafsu. Kita nak sesuai kan, nak joy, perkara yang joy lah, perkara yang seronok. Joy tu perkara seronok lah kan, perkara yang seronok, yang sangat-sangat ialah sesuai dengan hawa nafsu. Ini yang orang kafarah ni buat kan. Kalau kita tengok AI ni, tak dinafikan ada kebaikan dah. Kebaikan dia apa? Kita mudah nak dapat maklumat, kita mudah nak cari sesuatu perkara. Yalah, macam-macam lagi lah. Kalau kita tengok kan, AI ni macam ChatGPT, dia memudahkan kita. Kita tanya je apa soalan, dia akan jawab. Malah kita nak dapat satu petikan tu, kita nak dapatkan nak rumusan yang mudah, yang singkat dan padat, kita boleh minta kepada dia. Malah perkiraan-perkiraan yang susah pun dia boleh juga selesaikan. Tapi keburukan dia macam ni lah. Keburukan dia lebih lagi lah. Yang ni baru satu. Ini warga emas kan, dia terpedaya, dia sanggup habiskan ribuan ringgit, Allahu Akbar, untuk hawa nafsu ni kan. Bukanlah nak salah warga emas ni ke siapa ke, nak bagi tahu, nak kita sama-sama fikir kan, betulkah hari ni kita bertindak ikut Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun na'udzubillah min zalik, kita ikut kehendak hawa nafsu kita ni kan. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawa, tidakkah nampak wahai Muhammad keburukan orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan yang disembah lagi ditaati. Na'udzubillah min zalik. Kehidupan kita ni tak boleh nak ikut hawa nafsu tu. Kalau kita ikut hawa nafsu ni, kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita kata tak apalah, dekat dunia ni kita mestilah kan seronok sikit, buat low riba, buat enjoy kan, pergi konsert sana sini, pergi hiburan semua. Untuk hawa nafsu ni tak boleh kita nak ikut kan. Jika kita nak jadi orang yang bertakwa, nak petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenalah jaga tu kan, laksanakan perintah Allah dan tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tegah kan, kita kena hindari larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana kita tengok video AI ni kan, macam mana boleh membezakan
Kan tunjuk tu, zalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini adalah bagi petunjuk bagi orang yang hendak takwa. Jadi kalau kita nak hendak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kenalah buat segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tak boleh lah kita nak ikut hawa nafsu. Allahu Akbar. Sebab tu lah kita tak boleh nak membezakan yang mana yang hak, yang mana yang batil tu. Macam video AI ni lah kan, kita tak boleh nak bezakan. Sebab apa? Sebab kita tak ada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kehidupan kita hari ni kan mengikut cara orang kafara tu hidup. Na'udzubillah min zalik. Orang kafara ni dia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak jadikan dunia ni syurga. Sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia ni adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafar. Jadi kehidupan kita ni nak jadi macam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, yang tak pedulikan, bukanlah bermaksud tinggal atas dunia, bermaksud tidak lupa leka lalai dengan dunia tu lah. Bukan yang bermaksud yang tinggal dunia ni terus tak payah nak buat sesuatu, dunia ni tak ada apa. Bukan macam tu. Adakah kita nak senang lenang kan, kita nak ambil dunia ni sebagai syurga? Jadi kita akan bersamalah dengan orang kafara tu. Auzubillah min zalik. Kita hari ni di akhir zaman ni, Allahu Akbar, memang dah ikut dah kan, kaum-kaum kita ni akan ikut kaum-kaum terdahulu, umat-umat terdahulu kan, selangkah demi selangkah, sasta demi sasta. Hatta dia masuk dalam lubang bewak sekalipun kita ikut. Allahu Akbar. Siapa lagi kan? Yahud dan Nasara tu lah. Sedangkan dalam Al-Fatihah tu kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan, kita minta tak nak ikut orang-orang jalan, bukan jalan orang-orang yang dimukai, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa lagi kan? Yahud dan Nasara tu lah sendiri. Cara orang kafara ni, dia hidup dekat atas muka bumi Allah ni nak mencari dunia. Bukan kita nak cari agama kan. Mereka ni bukan nak cari agama pun, mereka tak percaya pun Allah tu ada pun. Allah ni sebagai ada macam tu ya bagi mereka. Dan mereka ni tak percaya pun akhirat. Kita nak jadi macam tu ke? Kita nak jadi macam tu? Allahu Akbar. Janganlah sia-siakan akhirat kita. Allahu Akbar. Takkanlah di usia yang dah berumur macam ni masih lagi nak kejar dunia. Cukup-cukuplah waktu muda dulu kan, waktu kita remaja ke, waktu kita sekarang ni mungkinlah, yang mana yang tengok video ni mungkinlah, mungkin ada yang remaja, mungkin ada yang dewasa, mungkin hatta warga emas sekalipun. Takkanlah kita masih lagi nak mencari dunia, nak kejar dunia sampai bila? Jadi aku mengajak kepada hampa semua yang mana yang tengok video ni, joinlah kelas pengajian ni. Dalam ni kita akan belajar kelas fardu ain, macam-macam lagi lah, hadis, apa lagi, persiapan akhir zaman, macam mana penipuan dunia hari ni. Kelas ni hanya RM50 saja sebulan. Takkanlah kita berkira juga dengan agama ni. Kalau kita hari ni semua nak free kan. Sedangkan ulama-ulama terdahulu, orang guru-guru kita sebelum ni kan, yang ustaz-ustaz semua ni, nak dapat satu hadis pun nak kena terbang jauh, nak kena keluar modal. Kita hari ni duduk di rumah, kelas ni online saja kan, duduk di rumah dengar aja. Kenalah ada mujahadah sikit, keluarkan duit, barulah ada mujahadah. Ini semua benda nak free macam mana? Habisnya tenaga-tenaga pengajar ni, adakah tak ada tanggungan, tak ada komitmen nak kena bayar?
Jadi bertimbang rasa lah sikit. Kita kenalah memberi, kan jangan asyik mengambil dia. Auzubillah min zalik. Boleh pada yang berminat, komenlah berminat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.